Okey, ni ya, ikut rumah. Saya hanya buat anggaran je, saya tak tahu banyak mana. Boleh ikut. Saya guna dua penutup ni masuk dalam ni. Saya tak ada sudu, tak ada apa. Ke penutup ni lah. Okey, yang ni. Okey. Nanti kita isi air dalam ni. Okey. Lepas tu kita guna jet spray tu, kita spraykan dia. Okey, sekejap. Okey, tadi dah bau separuh. Ni penutup yang kedua. Penuh. Sekarang saya nak isi air dalam ni, kita goncang. Lepas tu baru kita guna. Okey. Okey, sekarang saya nak isikan air dalam tu dalam tong biru tu. Tadi saya dah ada air sikit dalam tu. So air ni kita kacau saja dengan apa yang ada tadi. Okey, kita bancuh, campur sini. Okey. Dah, bagi dia penuh. Lepas tu kita gunakan yang ini. Okey. Gunalah pistol mainan ni. Saya buat penanda ni. Sebab ni nak sampai sini. Maksimum. Okey. Saya masuk di sini. So sampai ke ujung sini Alright. Kita isi sampai penuh. Lepas tu kita boleh test. Tak tahulah bateri ni dah 1 hari saya cas. Dah cas lah. Lepas tu saya dah biarkan 1 hari. Tak tahu dia boleh tahan lagi ke tidak. Okay, mari kita try. Belum lagi. Belum sedut. Tu dia. Dah keluar. Kita tembak di bahagian tanah. Pokok ni pun boleh juga, tapi bahagian tanah ada batang pokok Saya tak pandai. Tapi saya ikut orang lah. Orang pakai trichoderma. Orang kata trichoderma ni dia mengandungi mikroorganism yang membantu meningkatkan meningkatkan kesuburan tanah. So mikroorganism baik dihantar untuk membunuh mikroorganism yang tak baik. Macam itulah lebih kurang. Okey, itu cara orang yang pendidikan rendah lah. Kita buat macam tu lebih kurang. Jadi kita boleh faham. Jadi senang cakap, kita hantar ubat lah. Tu je. Ni ubat lah ni. Ubat untuk pulihkan zat tanah. Okey. Dan ni satu pokok dah sudah. Tapi hari ni kalau ikut ni terlampau likat lah. Tadi saya kena tunggu air ni penuh dulu. Ni belum penuh lagi. Biarlah dia penuh dulu. Penuh sekarang baru kita sambung. Tunggu dulu. Di tengah sini. Okey, kita hold dulu. Sementara tu ni antara pokok, deretan pokok yang saya akan pisang ni, durian ni, sini. Termasuklah juga pisang yang dekat dengan kita ni. Ni. Tadi dah saya mesin keliling dia. Dah terang. Dan sana. Pokok durian. Harap adalah perubahan mudah-mudahan kan. Dalam keadaan sekejap dia panas, sekejap dia hujan. Mudah-mudahan ada perubahan. Saya buat baris ni dulu lah hari ni. Mungkin masa akan datang saya try baris sebelah sana pula. InsyaAllah. Besar ni nak buat sampai ke bawah sana. Saya buat sikit-sikit lah. Okay. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan urusan. Okay. Air dah penuh. Sekarang saya akan tembak sini dulu pokok pisang ni. Ni pisang apa Ni pisang pisang nipah atas. Okay, saya akan sini dululah. Lepas saya selesaikan sini, saya akan pergi sebelah sini yang dekat sini dulu Ini pokok durian. Pokok durian IOI. Jadi kita ni yang tu pun saya akan
Tembak juga. Lepas tu nanti saya nak tutup dengan wheat mat. Okey, kita buat yang dekat ni dulu. Okey. Jom kita tengok apakah kesudahannya. Tak adalah, belum ada kesudahan lagi. Kita spray je kan. Okey. Saya spray dulu. Sabar. Tutup dulu botol ni, tong ni. Okey. Jadi kita Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tiga 4 hari ni pisang saya ni kan pisang emas lah dan pisang nangka. Okey. Dah kebanyakan pisang emas dan pisang nangka tumbang patah tengkuk. Jadi kita beralih ke sini pula. Patah tengkuk, jadi saya try lah dengan trichoderma. Ni pokok ni pula saya nak spray. Mudah-mudahan membantu meningkatkan daya pertumbuhan dia lah. Okay. Kita tembak lagi sekali. Okey. Angin peluk. Oh, kena angkat tong ni. Dekat sikit. Angin bertiup. Tahan. Berkilo ni. Hampir 1 kilo Okey. Bahagian bawah tanah khasnya. Dulu kena bantut. Kita apa, kita teruskan dia punya itu untuk hidup. Kita spray tanah dan batang pokok. Okey, angin bertiup bawa ke kiri. Okey, kita stop, kita pergi sana pula. Nanti kejap. Okey, saya bercakap je lah, tapi gambar tak ada. Nanti saya pusingkan kamera. Pergi ke pokok pisang ni dan pokok durian ni. Kawasan ni rendah makin sengit. Okey, tak apa. Okey. Okey, kita ke sana pula. Kita pergi dekat sikit supaya boleh nampak lebih jelas. Okey, sekarang saya nak tembak pokok ni dan bawa ke sana Okay. Ini dah sudah tadi kan. So saya buat yang sini. Ni ada tumbuh dah. Maknanya okey dah kan, ada tumbuh. Tapi tu tak boleh, kena potong nanti. Biarlah dulu. Kita spray lah. Saya rasa macam best je. Minggu depan saya buat lagi sekali. Repeat lah, repeat. Kita buat eksperimen seminggu sekali. Okay. Pusing sikit belah sini boleh tak? Sampai tak? Sampai, okay. Okay, pokok pisang ni pula. Itu sebatang sini. Patah tengkuk. Tak tahulah mesin panas ni ke, sebab panas ke, sebab tak cukup air ke, saya pun tak pasti.
Tak punya hasil ke entahlah. Tapi okey je. Tak apalah, saya anggap tak ada rezeki. Tapi pokok buah tu pun masih boleh dimanfaatkan. Okey, kita spray saja. Spray ni seumpama baja lah. Biasa pakai ni. Korang pun boleh beli benda ni. Senang je. Bukan saja guna trichoderma. Kau nak membaja pun boleh. Gunalah baja cair tu kan. Baja cair. Okey, saya ke sini ya. Dah masuk ke jajahan sini. 2 tempat. Lepas tu saya nak spray pokok pisang ni. Pokok pisang, pokok durian ni. Kamera jauh kan? Nanti sekejap bawa dekat sikit kamera. Kita boleh tarik dekat sikit, tak apa. Sebab tu saya guna tong ni. Tong ni boleh di apa? Boleh diangkat-angkat lah. Tapi dengan tenaga juga. Okey. Cantik. Alright, siap. Ini pokok udang merah Ke sini pula pokok pisang. Mudah-mudahan adalah perubahan. Kalau tak ada perubahan, taklah. Nanti saya cek balik lah. Dosis dia betul ke tak betul. Sebab kita kena pastikan dia dos yang betul lah. Tapi ni saya percubaan. Senang pakai ni. Nak spray. Nak meracun pun senang juga pakai ni. Okay. Ni Mustang King. Tarik pergi dekat sikit supaya senang berpusing keliling. Saya kek dulu ni. Dan dia cabut. Okey, kita pergi ke pokok duri hitam. Pokok duri hitam ni, tadi saya dah buka dia punya wick mat tu. Bila buka wick mat, cantik lah. Dah kering. Sekarang ni kita bagi hadiah sikit. Alhamdulillah. Saya tak proning lagi ya. Ya dulu. Nanti saya proning. Kemudian lah. Ini boleh. Okey, lindung sikit. Lepas buat wick mat tu. Kering. So, kita nak siram ke, kita nak cek anai-anai ke apa, senang. Kalau ikutkan spray ni tak banyak mana lah. Baru di atas permukaan saja. Tapi dia mungkin boleh menyentuh akar. Kan? Cuma sekarang ni sikit-sikit.
Saya rasa untuk seminggu, minggu depan kena repeat lagi. Okey. Sekarang saya di anak pokok duri hitam. Anak pokok ni betul-betul bahan eksperimen. Cuba tengok tu. Dia dah separuh mati dah. Lepas pun mati dah. Hampir nak mati dia kan. Saya tak tahulah. Sebab panas ke. Sebab. Tahu tak pasti. Jadi tak apalah. Biar je. Kita spray. Okey. Kita cuba eksperimen. Kalau berjaya mengubah. Tengok ni. Aduh, tak tahu lah. Macam kena serang hawa. Hawa daun. Tapi tak apa, kita try. Habis semua saya spray kan. Lantak lah. Bakal je. Hidup-hidup, tak nak hidup pun hidup lah. Mudah-mudahan terus hidup kan. Saya yakin dia akan hidup sehat. Itu sajalah. InsyaAllah boleh. Tidak ada yang mustahil. Okey. Ada 2 pokok besar situ. Satu Musang King, satu lagi mangga harum manis pun tak berbuah. Mari kita try. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Kita kena terus mencuba. Okey, jom kita ke sana. Okey. Korang tahu tak? Kawasan kebun dan inilah. Hari 1 Januari tadi, tahun baru, adalah birthday kebun dan yang ke-5 tahun. Cukup lah 5 tahun pula. 4 tahun. Okey, hari ini dia sudah di alam nak menyusul tahun yang ke-5. Okay, mudah-mudahan selepas ini dia dah melangkah setapak lagi, mula nak menghasilkan buah lah. Kita harapkan macam tu lah kan. Tapi saya tak tahulah, ada 1-2 pokok saya nampak dah ada dahan-dahan yang boleh menghasilkan buah. InsyaAllah selepas ini saya bubuhlah baju buah. Sekarang saya try trichoderma dulu. Sebulan ni saya nak try trichoderma. Ni pokok Musang King Sebulan saya nak try trichoderma. Tak tahu Musang King ni pun macam berpenyakit. Tengok ni. Ni mati ni. Kering. Tapi tak apa. Kita buat dia. Buat sampai jadi. Saya tak kisah. Saya hanya buat apa yang patutnya kita buat. Yang nak jadikan Allah Ta'ala susunkan, mencorakkan dia. Nak jadi macam mana, itu bukan kerja kita lah. Kita usaha je. Usahakan dengan baja, penjagaan, penyiraman sebagainya. Okay, hari ni, tahun ni saya start dengan trichoderma lah. Mudah-mudahan ada perubahan kan. Trichoderma pula, harap adalah perubahan. Okay, kita bawa ke sebelah sana. Dah semakin ringan dah. Tung air ni semakin ringan.
Okey, belah sini pula. Dia hanya spray saja. Tahun ini pokok-pokok ni semua berada di tahun yang kelima. Semoga dia pun ada perubahan lah. Ada peningkatan, ada usaha yang lebih baik lah yang ditunjukkan. Usaha yang lebih baik dari pokok ni bergantung kepada tuan dia. Kalau tuan dia tak buat, tak ada lah kan. Tapi tak apa, kita teruskan je. Tuan dia buat lah apa yang boleh. InsyaAllah, mudah-mudahan segalanya berjalan lancar. Okay, kamera dah jauh tu. Sekejap. Saya tak tahu suara saya boleh dengar atau tidak daripada sini. Jauh sana. Berapa meter? Sini ke situ dekat 15 dah ni. 15. Bawa ke sana lagi. Oh, ni dia. Jauh juga lah. Kan? Okey. Nanti kita tengok lah. Alright, kita ke pokok harum manis. Oh, lupa ni deretan pisang ni semua belum lagi Saya pergi ke harum manis dululah. Tak apa. Jom kita tengok pokok harum manis. Harum manis ni dah besar. Tak nak dia berbuah. Dia dah berbuah. Tak lekat. Tak tahulah, saya tak pandai kot. Apa yang pandai bolehlah bagi idea. Mana nak selesaikan masalah harum manis ni. Okey. Saya terus je lah membaja, menjaga. Satu hari saya yakin dia akan berbuah, itu je. Saya tak tahu, lambat cepat dia akan berbuah. Hari ni saya dah startkan dia dengan Trichoderma. Januari Sekarang ni Januari di tahun yang kelima. Saya start dengan Trichoderma. Februari saya akan try NPK 12-12-17. Okay. March saya tukar lah. Tukar NPK lain. Okay, dalam waktu yang sama baik kambing tetap on juga. Okay. Ni tanda bunyi bateri dah habis. Tu habis. Okay. Dia sekejap-kejap ada, kejap tak ada lah. Okay, dah habis dah. So ni ada lagi dalam ni. Tak apalah. Sikit macam tadi juga. Kita simpan saja. Ni saya siram pokok terung. Bukan siram, saya bajakan dia. Okay, conclusion. Trichoderma ni semua pokok boleh guna. Okay. Semua pokok dapat digunakan lah. Ni pokok mangga. Saya duduk sini lah, teduh. Sedap sikit. Pokok ni adalah pokok yang sulung di Kebun Dan. Dia ditanam 25 Disember. Hari Christmas tahun 2021. Dia kalau bandingkan pokok-pokok yang lain, dia tua 5 hari lah. Tua 6 hari. 1 hari bulan baru saya tanam pokok-pokok yang lain. Tapi pokok ni dah tanam lebih awal. Awal 5 hari. Apa pun tak apalah, dah 5 tahun. Nampaknya belum juga lagi keluar hasil. Mungkin saya tak guna baja ni. Baja pun tidaklah terlalu banyak macam biasa kan. Tapi tak apalah. Tahun ni, tahun yang kelima, kita cuba buat yang lebih drastik lagi. Okey, Assalamualaikum.